Adat Melayu, seorang bayi lahirkan disimpan tali pusat telah luruh, kononnya boleh guna sebagai ubat bayi tersebut. Direndam tali pusat tersebut dalam air, diberi minum kepada bayi untuk merawat penyakit tertentu. Apakah hukum bagi amalan tersebut? Kebanyakan daripada ulama mengatakan tidak dibolehkan, walaupun ada setengah-setengah daripada ulama mengatakan boleh. Dan makruh disimpan tali pusat tanpa ditanam, sunat tanam. Asalnya tak ada hukum simpang, hukum tanam yang ada. Di kalangan kitab-kitab disebut hukum tanam tali pusat. Dipanggil fudalah. Maknanya benda yang lebih dari tubuh badan manusia, sunat tanam mengikut akal amalan para sahabat. Tiba-tiba dia simpang, maka makruh. Kemudian dalam masalah perubatan pula, perubatan dia luar sikit. Bila berubat tu memang mujarab, maka ad-daruratu tubihul mahzurah. Jadi benda ni kita tak pasti lagi. Tak boleh kita nak pakai haram terus. Tak boleh nak pakai, nak suruh amal, suruh simpang tali pusat terus, tak boleh. Kerana dia bab perubatan, arak saja tak boleh minum, hak lain boleh belaka. Umpama dia sakit dada ni, kawan dia kata dah habis hospital dah tak baik, katakan nak obat tu jadi, kawan dia kata obat dia mu kena telang nak badak sekor, jangan sembelih sekor kena telang. Dia tak apalah nak buat berobat.